Untuk mulakan simpanan emas, ramai yang anggap bahawa mereka perlu ada modal besar dan perlu tunggu harga yang rendah. Sedangkan dalam akaun Gap, anda dah boleh mula menabung serendah RM1. Ikut kemampuan anda, ikut bajet anda sendiri. Kalau anda mampu top up 100, anda top up 100. Kalau anda mampu menabung 200, top up 200. Untuk dapat capai kejayaan dalam menyimpan, bukan bergantung pada harga emas tersebut, tapi tentang berapa banyak gram kita ada. Bukan konsisten menyimpan, tanpa sedar gram emas mereka bertambah. Inilah strategi bagi penyimpan emas berjaya. Pada anak-anak muda, para pelajar, para mahasiswa yang nak mula menyimpan, jangan risau, dalam akaun Gap anda boleh mula menabung serendah RM1. Nak ada dana perkahwinan, nak ada dana untuk bayar hutang pendidikan, nak beli kereta bila dah kerja nanti, anda boleh mula menabung bermula sekarang. Yang mungkin single, tak ada awet lagi, jangan risau. Simpan. Once kita dah jumpa jodoh kita dah ada dana, kita boleh kahwin dengan jodoh ataupun pasangan idaman kita. Ingat, jangan tunggu kaya baru menyimpan. Jangan tunggu ada awet baru nak simpan. Simpan sampai kita kaya, simpan sampai kita bertemu jodoh kita.